Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang tadi kita ada dengar yang Datuk Seri Zahid telah menghantar ataupun dia submit untuk dia dapat DNA ataupun discharge and acquittal untuk kes Yayasan Akal Budi melibatkan yayasan dia sendiri, melibatkan duit dia sendiri. Jadi kita dapat dengar dalam perbicaraan itu di mana pendakwa raya pun telah bersetuju untuk mengatakan bahawa tidak ada halangan daripada pihak pendakwa raya supaya Datuk Seri Zahid mendapat discharge ataupun lepas dan bebas dalam kes yang sama. Jadi saya tak faham kenapa keputusan tidak boleh dibuat hari ini oleh hakim hanya kerana mereka mendapat surat bantahan pagi tadi daripada Bar Council. Saya nak tanya, Bar Council ni apakah local standby yang dia ada dalam kes ini? Yang ada hak untuk mendakwa dalam perkara ini adalah pendakwa raya. Saya pelik, kenapa tiba-tiba Bar Council ni masuk dan tiba-tiba dia kata ini adalah kes berkepentingan awam. Padahal kita dah tahu dah beberapa kali selepas kes ini Datuk Seri Zahid dapat DNAA dan boleh dikemukakan apa-apa bukti baru tapi gagal dilakukan oleh mana-mana. Malah permohonan semakan kehakiman juga telah dilakukan oleh Ambiga dan yang latest sekali baru-baru ni oleh seorang peguam juga. Tetapi semuanya telah ditolak. Jadi kalau dah ditolak, lepas tu pendakwa raya pun dah nak bagi, dah cakap dah no further action. Jadi saya tak faham kenapa hakim nak juga tunggu keputusan berkenaan dengan surat bantahan yang dilakukan oleh Bar Council. Bar Council ni saya tengok kalau dulu pun presiden dia orang Cina ke sekarang ni orang Melayu ke tak ada perbezaan. Dia kalau boleh nak bunuh semua pemimpin-pemimpin UMNO dengan kekejaman undang-undang. Padahal kita tahu kes Yayasan Akal Budi sejak pada awal lagi dah dapat DNAA tapi diteruskan juga oleh peguam negara pada ketika itu ataupun pendakwa raya AGC lah basically iaitu Tommy Thomas. Sebab kita tahu benda ini adalah berniat jahat, berniat untuk mematikan UMNO. Jadi kalau apa-apa yang kena mengena dengan UMNO ni memang tak selamat lah kat Malaysia ni. Kamu kena paksa UMNO, pemimpin UMNO ni masuk PKR, baru boleh ikut agaknya. Jadi sudah-sudahlah bermain dengan undang-undang. Begitu bacol kamu menggunakan undang-undang dan kehakiman untuk mengenakan musuh-musuh politik dalaman dan di luar pada parti. Jadi saya fikir rakyat semua dah nampak bahawa Datuk Seri Zahid memang tak bersalah dalam hal ini. Apa tunggu lagi, wahai Yang Arif Hakim? Patutnya kamu lepas dan bebaskan sahaja Datuk Seri Zahid. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa.